Kau tengok pakcik ni, dia lari maraton 42 kilometer berkaki ayam. Boleh menang ke? Ini Abebe Bikila dari Habsha, Ethiopia. Dia tengah bertanding dalam maraton Olimpik Rome 1960. Abebe ni asalnya bukan pilihan utama. Dia pelari backup je. Yang sepatutnya lari ialah Siwami Biratu, star Ethiopia masa tu. Tak ada hujan, tak ada ribut. Siwami injured last minute sebab main bola. Jadi Abebe dipanggil untuk cover shift. Si Abebe simpati betul sama Siwami. Yelah, Olimpik kan 4 tahun sekali. Tapi dalam hati yes, dah dapat peluang masuk Olimpik, datang pula satu masalah. Kasut sponsor yang didapat tak ngam. I say man. So Abebe buat keputusan. Sudahlah, aku lari kaki ayam sajalah. Semua pelari lain pakai kasut berjenama. Abebe je steady chicken food. Korang pakai teknologi, aku pakai apa yang Tuhan bagi. 42 km dia lari berkaki ayam atas jalan. Menangis jalan Rom tu kena pijak si Abebe. Abebe pecut ke garisan penamat dan terus pecah rekod dunia dengan masa 2 jam 15 minit. Tak payah tengok kaki aku, tengok siapa sampai dulu. Kasut mahal belum tentu laju.